10 dinar tak sama dengan 10 gram. 10 dinar dalam tangan saya ini bentuknya bulat dan dinar keluaran public gold ini ada motif Islamik di belakangnya. Untuk pengetahuan anda, beratnya adalah 42.5 gram. Ini pula adalah 10 gram, bentuknya segi 4. Dan untuk 10 gram keluaran public gold, ada dua desain iaitu desain bunga emas dan taifu. Kalau dikirakan, 10 dinar ini 4 kali ganda lebih besar dan berat daripada 10 gram. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan juga gold bar ini? 2 keping 10 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang sederhana. 3 keping 10 dinar cukup untuk anda buat deposit bagi rumah yang berharga RM400,000. 10 gram nilainya lebih kurang RM4,800. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar supaya mudah untuk kita jual sikit-sikit bila tiba masanya untuk kita guna hasil tabungan emas. Tapi yang paling penting adalah untuk anda mempunyai tujuan simpanan emas. Simpanan emas di public gold tidak dikenakan charge dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan. Bagi yang belum memiliki akaun emas Gap atau ingin membuka akaun untuk pasangan dan anak-anak, boleh rujuk pin video saya untuk 4 langkah daftar akaun emas dan saya akan bantu anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang berkesan untuk anda.